Siapa yang nak keselamatan dunia dan akhirat, hendaklah ia berpandukan kepada panduan Al-Quran. Dalam hidup kita kena jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Sayyidina Ali menyatakan, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Biar kita semua termasuk di kalangan orang yang beruntung. Hari ini lebih baik pada kemarin. Minggu ni lebih baik daripada minggu lepas. Ramadan ni lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia seorang yang rugi, seorang yang terpedaya di dalam hidupnya. Dan sesiapa yang hari ini lebih teruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia adalah orang yang dilaknat. Kenapa kuasa besar dunia berani buat apa saja mereka nak? Mereka serang Gaza, mereka bunuh umat Islam. Sebabnya ialah kerana umat Islam berpecah. Umat Islam tidak bersatu. Maka umat Islam hari ini berada dalam keadaan lemah. Marilah kita menyahut suruhan Allah, suruhan Rasul, supaya kita sentiasa berada dalam kekuatan dan keredaan Allah. Allah memerintah supaya kita bersatu. Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Jangan kaum berpecah belah. Allah melarang kita daripada berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, kita akan lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertelengkah, jangan berkelahi, jangan balah sama orang Islam. Semua kena patuh kepada ketetapan Allah. Itulah sumber penyatuan kita. Kita ada sumber penyatuan. Al-Quran, As-Sunnah, ini sumber penyatuan kita. Rasulullah beri jaminan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabi. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Itulah rujukan kita orang Islam. Kita mulakan dengan diri kita dalam bulan Ramadan ini. Kita mulakan dengan keluarga kita. Kita mulakan dengan masyarakat kita. Kita mulakan dengan negeri kita. Dan kita lebarkan perkara ini ke negeri-negeri yang lain, seterusnya dalam negara kita. Semoga kita umat Islam terus bersatu. Tidak ada cara lain. Kita nak selamat, kita kena berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala.